Di tepi pantai Port Dickson yang tenang, tersergam sebuah villa mewah yang terbengkalai. Bangunan 3 tingkat itu dibina dengan seni bina moden, lengkap dengan kolam renang dan balkoni menghadap laut. Namun, ia tidak pernah disiapkan, terbiar begitu sahaja ditelan masa. Penduduk setempat memanggilnya Villa Tawa kerana kisah-kisah aneh yang menyelubunginya. Menurut cerita orang kampung, villa itu kononnya dibina oleh seorang hartawan yang mahu menghadiahkan rumah tersebut kepada isterinya. Namun, sebelum sempat disiapkan, isterinya meninggal dunia dalam kemalangan laut tidak jauh dari situ. Sejak itu, pembinaan dihentikan dan kawasan itu ditinggalkan begitu sahaja. Sekumpulan remaja dari Seremban yang gemar meneroka tempat terbengkalai tiba di villa tersebut satu malam. Mereka membawa kamera, lampu suluh dan tekad untuk bermalam di sana. Salah seorang dari mereka, Johan, dengan selamba berkata, "Kalau betul tempat ni berhantu, tunjuklah." Malam pun melabuhkan tirai. Pada pukul 1.30 pagi, mereka terdengar bunyi air mengalir, seperti seseorang sedang mandi. Mereka menoleh ke arah bilik air di tingkat bawah yang jelas kosong. Tiba-tiba, lampu suluh mereka malap. Dalam samar-samar, kelihatan bayang seorang wanita berambut panjang melintasi ruang tamu dan menuju ke tangga. "Siapa tu?" jerit Aida, namun tiada jawapan. Hanya bunyi tawa kecil yang kedengaran dari tingkat atas. Suara itu perlahan tetapi cukup untuk membuat bulu roma berdiri. Ia berbunyi seperti seseorang sedang bermain-main atau mengejek. Johan yang berani tadi kini sudah mula resah. Mereka berempat naik ke tingkat atas untuk menyiasat, namun bilik-bilik kosong. Hanya satu bilik yang tertutup rapat. Mereka buka pintu itu perlahan-lahan. Dan di dalamnya berdiri seorang wanita berpakaian gaun putih membelakangi mereka. Apabila wanita itu berpaling, matanya tiada bola mata. Darah mengalir dari rongga matanya dan wajahnya seolah-olah dikenali oleh Johan dari potret lama di ruang tamu, wajah isteri hartawan yang meninggal dunia. Jeritan bergema di seluruh villa. Mereka lari keluar tanpa menoleh ke belakang. Esoknya, kamera mereka hanya merakam bunyi tawa dan bisikan yang berulang-ulang. "Kenapa kamu ganggu aku?" Sejak malam itu, tiada siapa lagi berani cuba bermalam